kita akan buat satu eksperimen sains yang fun dan menarik. Nak tahu apa dia tu? Jom saya tunjukkan. Antara bahan-bahan kita perlukan ialah mangkuk, pewarna makanan, petak serbuk, pencuci pinggan yang cecair tau. Dan yang paling penting ialah susu. Pertama, kita tuangkan susu ke dalam piring tersebut. Kemudian, kita titiskan pewarna makanan ke atas susu. Selepas itu, kita letakkan petak serbuk ke atas pewarna makanan tadi. Akhir sekali, titiskan pencuci ke dalam piring tadi. Tengok. Wow, dah jadi macam gambar galaksi. Kalau galaksi tu kurang bereaksi, tambahkan lagi pencuci.